Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Sekarang ni saya on the way ke Penang. Ada sedikit kerja yang diamanahkan kepada saya untuk membuat sesi kaunseling lah, hari ni dan besok, sampai tengah hari. Tapi bukan itu yang saya nak highlight tentang pekerjaan saya. Yang saya nak highlight tentang Global Sumut Flotilla, atau saya nak ringkaskan dengan sumut pun dah cukup lah kot. Sebab macam saya tengok senang nak diringkaskan kalau dia sebut Global Sumut Flotilla, GSF, ataupun Sumut Nusantara. Kita panggil sumut, kita understood lah, senang faham. So apa saya nampak dekat sini, tujuan flotilla tersebut diadakan, diketuai oleh siapa dia, tak saya terlupa dia punya, bukan terlupa, saya tak apa nak jelas, tak ingat nama yang saya ingat tu Greta Thunberg, seorang gadis daripada Sweden, aktivis Sweden, sebaya dengan anak sulung saya umur 22 tahun. Ada turut bersama dengan hampir dengan 1,000 sukarelawan lah, seluruh dunia, seluruh ada beberapa region, Afrika, Eropah, Asia, Latin America yang dalam lebih kurang, dalam saya difahamkan tadi, lebih kurang ada 53 vessel ataupun boat, ataupun kapal lah, kita kata boat lah, kapal layar lah, yang bersama-sama berlayar untuk memberikan bantuan, ubatan, mungkin makanan, dan keperluan-keperluan lain lah diperlukan oleh rakyat di Gaza. Saya juga semalam ada buat dalam live TikTok saya berkenaan tentang kerisauan dan my worries atau my concern lah tentang keselamatan yang akan dihadapi oleh 34 jemaah Malaysia yang bersama-sama dalam flotilla tersebut. Walau bagaimanapun, seperti yang tadi saya tengok daripada YouTube, yang di Temu Ramah yang dibuat oleh Syed Azwan bersama Tuan Haji Zainal Rashid Ahmad Tazi Azhari, saya jelaslah tentang jelas sedikit atau jelas penuh tu saya tak berani nak sebut lah, jelas sikit lah tentang tujuan flotilla ni diadakan dan tujuan sukarelawan. Tak payahlah hampa nak concern ataupun worries too much berkenaan keselamatan mereka. Andai kata apa-apa yang berlaku pada mereka pun, mereka memang dah bersedia untuk segala kemungkinan yang berlaku. Sebab segi politik dan geopolitiknya, persidangan UNGA sedang berlaku di New York, persidangan United Nations General Assembly. Malam pun saya sempat tengok macam mana Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel, yang telah disarkastik atau disinikal dengan layanan yang telah dibu di Dewan tersebut, sampai presiden, bukan presiden, pembantu presiden lah kot, macam seolah-olah untuk menyatakan kepada wakil-wakil yang negara lain yang bersidang tu supaya mungkin stay dekat Dewan tersebut lah. Tapi ramai yang keluar meninggalkan Dewan dan menyebabkan Dewan tu banyak kekosongan. Memang nampak ketara, memang nampak tak disukai, you are unwelcoming untuk bagi ucapan. Namun demikian, ucapan tu memang dia ada schedule dia bagi, dan biasalah dia akan justify lah apa benda yang patut tentang apa yang berlaku, tindakan yang dibuat kepada umat Palestin dan especially apa yang berlaku di Gaza. So kita berbalik kepada isu ataupun perkara berkenaan tentang flotilla tersebut. Dia flotilla yang terakhir ni, kalau tak salah saya, Rachel Corrie berlaku pada tahun 2010 sebelum Tuan Marmara yang telah diserang, dan juga berlaku juga kepada, tak salah saya, MV Rachel Corrie. Kemudian yang terbaru Handalah dan Madeline, tak salah saya lah, Handalah dan Madeline pada 2025 bulan Jun dan bulan Julai, tak salah saya. Kalau tak salah saya, semalam saya tengok balik dekat Mapim punya
maklumat dekat tracking tu. So saya tengok kat situ lah. Saya tak tahu lah, ramai mungkin rakyat Malaysia ni sedang sibuk tentang nak update tentang RON 95. Kita dapat 300 liter setiap orang yang berumur syarat dia berumur 16 tahun ke atas dan mempunyai lesen mandu, layaklah untuk menikmati subsidi minyak RM1.99 seliter untuk RON 95. Yang RON 97 tu mungkin saya rasa kekal lah, tak ada masalah. Itu antara perkara yang mungkin sedang disebok-sebok kan. Kemudian minggu depan juga kalau tak salah kita ada bermula letup di Langkawi. Itu pun mungkin nanti kita bahan berita jugalah kan. Tetapi Global Smooth Flotilla ni saya dipahamkan daripada Tengah Masa mungkin 4 hari, 3-4 hari ya. Sekarang ni mereka berada pada jarak lebih kurang dalam 500 kilometer daripada pantai Gaza. Dan semalam saya tengok daripada mapping tu mereka telah akan memasuki, mungkin telah berada di kawasan garisan hampir memasuki kawasan kuning lah, bukan garisan kuning, kawasan kuning. Selepas melepasi kawasan kuning tu mereka akan memasuki kawasan merah. Kawasan merah tu biasanya mereka, kalau tak salah saya, dia akan melepasi kawasan Cyprus. Lepas saja Cyprus, dia akan masuk ke kawasan merah lah. Kawasan merah tu kawasan di mana 4 kapal-kapal tersebut telah di-intercept daripada tahun 2010 2 biji dan 2 buah, dan juga 2025 2 buah yang terbaru Medellin lah, tak salah saya. Apa yang saya nak bagi tahu dekat sini adalah berkenaan tentang kecelikan kita, insight kita tentang sejarah politik dia, apa yang sedang berlaku, kenapa flotilla ini dibuat, sebab dia kena harus dipaham dengan faktor masa yang sedang berlaku. Sebab sekarang ni saya dipahamkan 157 negara daripada 193 negara yang menjadi ahli UN atau United Nations telah mengundi untuk mengiktiraf State of Palestine ataupun negara Palestin lah. Kemudian daripada politik tersebut saya juga sedikit saya tak dapat penerangan dengan jelas lah. Mungkin saya kena buat kajian tentang bagaimana peranan negara-negara negara-negara lain lah. Macam mana menggunakan PBB sebagai mendapat mandat tanpa kita gunakan tadi sailang lah oleh negara-negara di veto keputusan-keputusan tersebut. Macam mana wujud dengan negara Kosovo, macam mana wujud dengan negara Bosnia Herzegovina, itu semua kena-mengena dengan perancangan dan taktikal di peringkat antarabangsa. Bagaimana negara-negara tersebut akibat operation dan juga serangan yang berlaku, bagaimana tertubuhnya negara berkenaan hasil daripada peperangan yang mungkin telah berlaku di negara tersebut. Begitu juga apa yang sedang berlaku di Palestin pun sama, kaedah yang hampir sama digunakan. Tekanan demi tekanan antarabangsa diwujudkan sekiranya melebihi, sekarang ni ada lebih daripada 23 negara anggota PBB yang menghitau negara Palestin, dan mungkin boleh digunakan oleh PBB menggunakan mandat untuk mendesak supaya diwujudkan sebuah negara Palestin, dan juga untuk menghantar. Begitu juga bila saya pun mula tak faham tentang Indonesia ni, kenapa dia bersedia untuk menghantar deploy 20,000 askar untuk sebagai tentera pengaman. Bagian itu juga statement yang dibuat oleh Ketua Angkatan Tentera Malaysia, salah saya, tentang kebersediaan Malaysia juga untuk terlibat menghantar tentera pengaman jika diperlukan. So sebenarnya tujuan hantar pengaman ni, sebenarnya saya dah faham negara tu berperang, kita hantar peacekeeper ni untuk mengamankan, untuk mengawal. Sebenarnya untuk menjadi membantu dia dah indirectly boleh membantulah supaya tidak berlaku peperangan itu berterusan ataupun serangan daripada pihak Israel lah. Saya sebut ni pihak Zionis Israel untuk membantai berterus-terusan ke umat Gaza dan juga Palestin. Tentang berapa luas negara Palestin tu saya tak tahu lah, nak campur tangan. Jika benarlah wujud negara Palestin suatu hari nanti, maka
ke bahagian manakah, maknanya Israel atau pihak Israel akan menyerahkan bahagian atau kawasan yang sepatutnya dipunyai atau dimiliki berdasarkan perjanjian. Nanti itu peringkat antarabangsa lah, saya tak tahu nak cerita dengan jelas lah, dan dengan awal pun nak campur dengan benda ni. Tetapi apa yang nak katakan, flotilla tersebut ni sekarang membuka mata masyarakat sivil ataupun dipanggil civil society untuk memahami konflik dan juga terus-menerus memberikan sokongan kepada Palestin untuk mewujudkan sebuah negara merdeka dan supaya mereka yang diaspora Palestin yang bertebaran di seluruh dunia itu dapat kembali untuk ke negara Palestin dan berkhidmat dan memajukan negara Palestin. Itu yang saya nampak tujuan yang seharusnya dan sedang diusahakan, dan tujuan sumut flotilla ni itu antara faktor dia untuk membuka mata umat seluruh dunia untuk mengambil tahu dan untuk mengambil cakna apa yang sedang berlaku di Allahu Akbar di Palestin. So saya nak kena berhenti dah, ya Allah Tuhan. Ada juga benda yang kita tidak terlupa. Ini yang sedang berlaku. So saya ingat itu saja video ringkas pada pagi ini. InsyaAllah jika ada keperluan lain untuk saya share, InsyaAllah saya akan share. Biasanya lagi mungkin selepas Zuhur ke, ataupun kalau tak Zuhur pun InsyaAllah saya tak boleh nak janji lah, mungkin malam saya akan buat live TikTok lagi berkenaan Palestin ni, berkenaan tentang sumut dan sumut flotilla dan sumut Nusantara, dan juga isu-isu semasa yang geopolitik yang sedang bermain di orbit ataupun di geopolitik antarabangsa ni. So insyaAllah dalam perjalanan ke island ke Pulau Pinang ada tugas ni pada pagi ini sampai tengah hari. So insyaAllah lepas solat Zuhur saya akan balik lah, dan mungkin akan buat sedikit bacaan lah untuk memahami dan terus-menerus memberi sokongan tentang isu yang sedang berlaku di Palestin, di Gaza, dan juga mungkin isu-isu yang berkaitan dengan ketidakadilan ataupun isu-isu berkenaan tentang peperangan, berkenaan tentang jenayah kemanusiaan. Mungkin kita boleh ulas untuk isu-isu politik lokal ni. Saya mengambil keputusan untuk kita berhenti sekejap, untuk kita berhenti sekejap. Itu je lah untuk pagi ni. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa lagi.